Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rabbi, Mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Attaqun Ya Alim. Baik, semua kita selawat sama-sama. 1, 2, 3. salli salatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin al-nuril muqaddu wa tanfaridu bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunanu bihil qawaid Rasul qawaini wa yustadqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma nu'minna. Okey, boleh duduk. Apa khabar semua? InsyaAllah pada pagi ni kita teruskan pengajian kita untuk pendidikan Islam pada tajuk yang ke-17, rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum tu kita terangkan sedikit objektif apa yang kamu akan dapat daripada pelajaran pada hari ini. Menunjukkan bahawa di sana terdapat kelonggaran daripada Allah Subhanahu wa taala apabila dalam keadaan-keadaan tertentu tetap terus dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ketika sakit, ketika terlentar dan juga ketika mana kita dalam perjalanan musafir. Okey. Dan insya-Allah untuk awal kita saksikan dulu video di depan. Kenapa tak dengar? Oh, tak dengar? Hah? Dah habis? Sini? Oh. Mari kita lihat cara solat secara baik. Sekiranya pesakit tidak mampu arah kiblat, pesakit boleh solat ke arah lain mengikut keadaannya. Berniat dan takbiratul ihram. Mulakan solat seperti dengan niat takbiratul ihram dan seterusnya membaca Al-Fatihah. Rukuk. Seterusnya, rukuk dengan menundukkan sedikit kepala sebagai isyarat rukuk. Iktidal. Kemudian lakukan iktidal dengan mengangkat semula kepala. Sujud dan duduk antara dua sujud.
Pesakit seterusnya perlu bersujud dengan menundukkan kepala melebihi paras yang dilakukan 3 rukuk sebagai isyarat sujud. Teruskan solat dengan duduk antara 2 sujud. Ulang perbuatan yang sama sehingga sempurna solat. Melakukan tasyahud untuk rakaat kedua dan rakaat akhir, pesakit hendaklah melakukan tasyahud dengan mengangkat kepala seperti permulaan solat tadi. Akhiri solat dengan salam. Pesakit yang mampu solat kelentang. Ini pula solat dalam keadaan terlentang. Okey. Sakit dalam keadaan terlentang. Maka pergerakan agak terbatas. Pesakit boleh menggunakan isyarat. Bagaimana isyarat? Boleh menggunakan kepala sebagai isyarat pergerakan solat. Ini satu. Nombor dua, pesakit juga boleh menggunakan mata sebagai isyarat pergerakan dalam solat. Kalau dah kepala tidak mampu ataupun tidak mampu digerakkan, tak pernah digerakkan dengan memberi isyarat bahawa tidak aku sedang melakukan pergerakan. Ini kaedah solat terlentang. Dan pesakit apabila dia dalam keadaan terlentang, solat dalam keadaan terlentang, maka sebenarnya ditinggikan sedikit. Maksud ditinggikan sedikit kepala dia menghadap ke arah kiblat. Bagi contoh, kiblat arah sana. Kiblat arah sana. Maka ditinggikan sedikit bahagian kepala supaya muka menghadap ke arah kiblat. Termasuklah tapak kakinya menghadap ke arah kiblat. Namun jika tidak mampu, pesakit boleh mendirikan solat sekadar yang termampu untuk kemampuan. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pesakit yang mampu solat kelentang menggunakan isyarat kepala. Berniat dan takbiratul ihram. Bagi pesakit yang mampu solat kelentang menggunakan isyarat kepala, mulakanlah solat seperti biasa dengan berniat takbiratul ihram dan seterusnya membaca Al-Fatihah. Rukuk. Seterusnya, pesakit bolehlah bertakbir sambil rukuk dengan menundukkan sedikit kepala sebagai isyarat rukuk. Iktidal. Pesakit akan melakukan iktidal dengan mengangkat kepala seperti permulaan tadi sebagai isyarat iktidal. Sujud dan duduk antara 2 sujud. Pesakit seterusnya perlu bersujud dengan menundukkan kepala melebihi paras yang dilakukan 3 rukuk sebagai isyarat sujud. Teruskan solat dengan duduk antara 2 sujud. Ulang perbuatan yang sama sehingga sempurna solat. Baik. Berdasarkan video yang kita kongsikan tadi, apa yang ulasan yang anak-anak semua boleh buat ataupun faham berkaitan dengan video tadi? Silakan. Sila Mirul. Terus. Video ni menunjukkan cara solat, rukhsah solat bagi pesakit yang baring mengiring dan baring terlentang. Ada yang lebih umum dari itu lagi? Okey, terima kasih Mirul. Abang Nat, ada seorang boleh jawab apa yang boleh diulas ataupun disimpulkan kepada video yang kita tayangkan tadi? Sila Syah. Okey Syah. Abang Nat tak angkat tangan?
Dalam bahasa lain, apa juga keadaan kita perlu solat, macam tu. Masya Allah. Okey, baik. Terima kasih pada Aisyah. Okey, itu yang kita dapat lihat dan tonton pada video tadi, dan tajuk kita pada hari ini adalah rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud rukhsah? Lawan dia? Lawan dia keberatan. Lawan dia keberatan. Keringanan keberatan. Kemudahan. Rukhsah, tashil, taisir. Juga dari sudut bahasa dia adalah, lawan dia adalah uzmah. Uzmah. Asal perkataan maksudnya azam, keazaman yang tekad. Faham tak azam? Bahasa Arab tu yang kita pinjam bahasa Melayu. Ada satu tekad, maknanya tidak mudah mengalah akhir. Dia satu susah payah. Untuk uzmah itu lawan kepada rukhsah. Baik, itu dari sudut bahasa dia yang ada dalam syariat kita dalam perbincangan fiqh, dan seterusnya silakanlah untuk pembentangan kita pada seterusnya. Ada slide insya-Allah daripada Filzah Hanani. Ada teman ke? Okey, Haifah, jemput sekali. Sampai depan, silakan. Pada Fiza, boleh pakai? Kenapa tu buka? Oh, nak ni lagi kuat. Okey. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan pelajaran yang ke-17, iaitu rukhsah, anugerah daripada Allah. Konsep rukhsah dalam syariat Islam pada bahasa ialah mudah dan ringan. Pada istilah ialah keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzran tertentu. Contoh rukhsah ialah ketika solat ketika sakit yang diberikan kepada pesakit yang tidak berkemampuan melaksanakan solat seperti biasa. Bila sakit dia sembuh, hukum asal dia kekal macam biasa. Hukum rukhsah dalam ibadah. Kuat sikit Fiza. Hukum rukhsah dalam ibadah. Yang pertama, umat Islam dapat melaksanakan tanggungjawab agama ketika berada dalam kesulitan. Yang kedua, melaksanakan ibadah mengikut kemampuan masing-masing. Yang ketiga, merasai kasih sayang Allah dan Islam sebagai agama yang mudah untuk dilaksanakan dan tidak membebankan. Keempat, mempelajari kaedah membuat keputusan berdasarkan keutamaan seperti solat jamak, qasar dan solat ketika musafir. Fiza pandang rakan-rakan jangan pandang saya. Pandang semua ni, Banin, Banat semua pandang. Diorang dah sedia tu nak jawab kalau Fiza ada soalan. Unit 1, menyapu balutan. Maksud menyapu balutan, menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk untuk membolehkan ibadah seperti solat dilaksanakan. Perbuatan ini untuk mengelakkan kemudaratan. Hukum menyapu balutan wajib ketika berwuduk dan mandi wajib sebagai ganti membasuh atau menyapu anggota wuduk yang sakit. Dalil menyapu balutan. Menyapu balutan dibenarkan oleh syarak diri manusia ketika kesusahan. Hal ini berdasarkan hadis yang menceritakan kisah seorang sahabat yang luka di kepala. Dia mimpi bersetubuh lalu mandi wajib. Perbuatan tersebut menyebabkan meninggal dunia. Apabila mendengarkan kejadian tersebut, Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir. Innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sura aw ya'siba ala jurhihi hirqatan
summa yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadi. Maksudnya sesungguhnya cukup baginya bertayamum dan membalut luka dengan percakain. Kemudian dia menyapu air atas balutan dan mandi ke seluruh badannya, mandi wajib. Anggota wuduk tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Yang pertama, sebahagian kecil anggota wuduk tidak boleh kena air. Contohnya macam ada luka kecil, lepas tu tak boleh kena air. Yang pertama, kena berwuduk seperti biasa. Yang kedua, apabila sampai ke anggota wuduk yang luka, sapu air ke atas luka itu. Yang ketiga, jika luka itu tidak boleh disapu dengan air, elakkan daripada menyapunya. Tunaikan solat dan solat tidak perlu dikodok selepas sembuh. Yang kedua, sebahagian anggota wuduk tidak boleh terkena air. Jika sebahagian besar anggota wuduk seperti tangan, kepala dan kaki tidak boleh dikenakan air, pesakit perlu bertayamum dan menunaikan solat. Yang kedua, solat tidak perlu dikodokkan selepas sembuh. Yang ketiga, seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air. Yang pertama, mengangkat hadas dengan tayamum. Solat tidak perlu diulang selepas sembuh. Jika pegawai perubatan mengesahkan bahawa pesakit tidak boleh bertayamum, maka solat hendaklah ditunaikan tanpa mengangkat hadas. Tetapi solat perlu diulang selepas sembuh. Anggota wuduk berbalut tapi tidak boleh kena air. Yang pertama, perlu wuduk seperti biasa. Yang kedua, apabila sampai ke anggota wuduk yang berbalut, sapu air ke atas balutan. Yang ketiga, jika balutan itu tidak boleh disapu dengan air, elakkan daripada menyapunya. Yang keempat, tunaikan solat dan solat tidak perlu dikodokkan lepas sembuh. Itu saja. Ada soalan ke? Lepas tu kat muka surat 114, maslahah tu maksudnya kesejahteraan. Dekat dalil menyapu balutan, maslahah tu maksudnya kesejahteraan. Ada soalan? Okey, terima kasih kepada Fiza, dibantu oleh Haifa Marisa. Okey, kita buka soalan. Kalau ada soalan untuk Fiza, silakan rakan-rakan. Dia agak berat sikit sebab berkaitan dengan fiqah. Fiqah tak boleh reka-reka. Tepat, tetap. Sebelum ni ulasan-ulasan umum mungkinlah. Rangsangan dalam tasawuf dan sebagainya. Di fiqah penting. Okey, daripada Fiza sini nak tanya rakan-rakan? Okey, ada soalan? Silakan. Hani. Silakan. Beri maksud rukhsah dalam bahasa. Okey. Ada lagi? Saja. Penyedia. Siapa? Ya. Silakan. Oh, banyak semua? Okey, silakan. Bagi contoh. Tak bagi soalan lagi. Okay. Itu apa? Dia suruh istilah? Apa tu? Soalan dia apa? Contoh rukhsah. Contoh rukhsah. Contoh. Contoh apa? Solat ketika sakit. Okey, baik. Okey, terima kasih
Semua terlibat. Terima kasih Fiza. Baik. Letak sini. Pakai. Baik. Itu permulaan yang ada dalam semua yang terlibat. Semua yang terlibat di dalam perbincangan itu melibatkan menyapu. Kalau unit pertama kita ada menyapu balutan. Menyapu balutan pada apa saja anggota yang dibalut. Pada anggota wuduk lah. Anggota wuduk kita ada berapa? Cepat kira. Muka, tangan, kepala, kaki. 4 je. Okey? Ni kalau kena. Kalau tak kena, okey tak balut, tak kaitan lah. Cuma secara khusus nak disebut situ kata menyapu balutan. Pada unit yang kedua kita ada solat jamak dan qasar. Pada mereka yang dibenarkan untuk solat jamak dan qasar, yang masyhurnya adalah pada ketika seseorang itu dalam perjalanan ataupun musafir, dan dibahaskan lagi yang terbaru kalau kita lihat pada fatwa-fatwa semasa juga boleh solat jamak dan qasar ini pada mereka yang bekerja dalam keadaan yang penting untuk menyelamatkan yang salah satu daripada maqasid syariah, antaranya nyawa. Sebagai contoh doktor bedah. Doktor bedah sekali buat pendedahan katalah 8 jam. Jadi dah langgar dah waktu. Ada waktu-waktu solat yang bersifat dayak, dia bukan muasa', bukan waktu yang luas. Waktu dia seperti isyak, itu luas, masanya panjang. Tapi untuk yang lain-lain tu terikat. Subuh, zuhur, asar, maghrib tu terikat. Baik. Jadi apa maksud jamak? Boleh dihimpunkan solat tu. Apa maksud qasar? Dipendekkan. Boleh diringkaskan, dipendekkan solat tu. Berapa yang boleh diringkaskan? 4 jadi 2. 4 jadi 2 lagi? Ada yang lain? Tak ada lain. Dulu bila tak belajar, kadang-kadang kita ada fikir 3 pun boleh jadi 2. Okey? Bila kita nak jamakkan maghrib ke isyak. Itu pengalaman saya sendirilah tu. Bila tak belajar, itu masalah dia. Penting belajar dengan ilmu. 4 jadi 2. 3 tak boleh jadi 2. Okey? Okey. Dan pada unit yang ketiga kita ada solat ketika sakit. Solat ketika sakit juga ada cara dia. Untuk kita solat macam mana. Kalau kita pergi hari ni, kan, itu yang ketiga yang terakhir lah, solat ketika sakit. Kalau kita lihat pada hari ni lah, masuk ke hospital, kamu tengok dia buat pesakit, majoritinya solat ke atau tak solat? Agak-agak kamu lah. Atau kalau kamu ada pengalaman, siapa ada pengalaman jaga orang sakit di ward? Siapa? Tak ada, seorang pun tak ada? Tak ada ke? Okey, baik. Saya ketika tingkatan 2 saya ada pengalaman kaitkan dengan kamu lah, jaga orang sakit dalam 2 minggu juga, seminggu. Tapi nak sebutnya adalah kalau kita perhatikan suasana di ward, kebanyakan orang Islam tidak solat. Kebanyakan ni fakta yang saya bagi ni. Boleh buat survey tu, turun di lapangan. Memang tak solat. Sebab apa? Kebanyakan beranggapan bahawa susahnya lah solat. Kan dah terbalut sana balut sini. Agak-agak macam mana? Nak kena wuduk. Dia fikir-fikir logik macam tu. Sedangkan tadi pada poin Aisyah tadi kita dah bincang, dalam apa juga keadaan tidak ada pilihan untuk kita, solat tetap kena solat. Yang penting tadi kalau kita boleh kaitkan sikit kenapa kepentingan solat dicerita-ceritakan tu banyak kan, adalah dalam ibadah kita, dalam rukun Islam, kita ada mengucap 2 kalimah syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Okay, kita tolak mengucap untuk jadikan dia ibadah wajib kita.
Solat. Kita ke tepi je dulu solat. Untuk puasa. Puasa boleh ganti tak? Kalau kita meninggal dunia boleh ganti tak? Kalau kita meninggal dunia boleh tak orang lain gantikan puasa kita? Apa nama dia? Ya, bayar fidyah. Hebat kan kawan kamu maklumat dengan fiqah bagus. Boleh fidyah. Zakat. Kita meninggal dunia orang boleh bayar zakat tak untuk kita? Boleh bayar zakat. Haji. Kita dah meninggal dunia orang boleh buat tak? Boleh. Untuk solat ada tak? Haji kita ada badal haji. Kalau dah meninggal tak pergi haji dia boleh buat badal haji nama dia. Kalau solat tak boleh. Sebab tu tak nak kita tanggungjawab atas apa yang kita amanah kita solat tu. Okey, baik. Selesai yang tu. Terima kasih banyak kepada semua. Sempat lagi tak? Saya nak buat pengukuhan sedikit. Kepada dua kumpulan seperti sebelum ni, kita nak bagi pada Banin dan Banat boleh jawab apa yang kita nak soalkan dalam kuis kita. Sedia? Sedia tak? Sedia, kita nak mula. Angkat tangan ni, mana dulu, Banin atau Banat? Kita nak pengukuhan kepada apa yang kita bincang ni. Seorang boleh jadi host. LP je lah, lelaki perempuan. Bagi markah. Kalau yang tulis pun nak jawab boleh. Okay, bersedia? 1, 2, 3. Solat secara baring. Jom kita tengok. Okey, betul. Bagi satu. Dia pula. Okey, tepukan untuk Bani. Bersedia soalan yang kedua. Ke kita bagi seorang satu ni. Bagi seorang satu dah senang. Bani dah, kita bagi Banat saja. Auto saya. Habis masih. Jadi kamu jawab kan ni? Sempat tak kamu jawab? Tak adil kan? Tolong semak, tolong semak. Sekarang saya tak bahasa. Okey, baik. Bagi satu. Banding. Okey. Banding. Ini merah. Ya, tidak berdosa kepada yang tidak silap. Okey, bagi markah untuk Banding. Bukan untuk Banding. Okey. Banat. Sini ke mana? Merah. Okey. Soalan yang ketiga. Bani. Cepat. Okey. Bani. Jawapan nanti habis. Jawab lagi. Okey. Hebat. Habis potong. Mana? Kau ni ada. Okey. Biru. Satu kah? Soalan selanjutnya. Bani.
taman. Kamu jawab pegang. Okey. Saya dengar merah jawab. Sekejap. Okey. Okey, dapat satu. Lagi. Aizah, tiba di kampus. Ani. You. Okey, cepat. Mana yang terakhir? Mana? Merah. Okey. Ujian kita faham apa yang kita bincang. Aizah. Okey. Terima kasih kepada semua. Kita dah tercedera masa ni. Semua boleh Google dan buang. Kesimpulannya, dalam apa jua keadaan, perlu kita fahami bahawa Islam adalah mudah untuk diamalkan. Bukan satu kesusahan untuk kita dalam apa jua keadaan. Okey. Dan walaupun ada di sana halal dan haram, ada najis dan suci, tapi di sana ada panduan, ada kelonggaran-kelonggaran yang masih diizinkan oleh Islam pada kita semua. Ini AI punya gambar Orang mana tak tahu. Tapi kena minta gambar orang Malaysia. Jadi ini beberapa situasi-situasi yang termenung tu saya tak pasti apa yang dimenung apa yang AI nak sampaikan pada kita. Dan antara poin kaitan yang last tadi adalah solat yang dalam apa juga keadaan tidak boleh ditinggalkan, dan kena ingat amaran Allah Subhanahu Wa Taala tentang solat. Apa dia dalam surah Al-Muddathir tu? Ma salakakum fi saqar. Apakah yang menyebabkan kamu duduk dalam neraka saqar ni? Malaikat tanya pada penghuni neraka saqar. Apa jawab mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami kat dunia dulu kami tak solat. Okey. Semoga bermanfaat insya-Allah. Itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr.